Perlu tengok video ni dah. Video ni sangat penting bagi Angah. Sebab orang yang dah buat pembelian tu banyakkan letak dalam note nombor tu. Hak Angah hoyak tu letak 2 nombor phone yang aktif. Jadi kalau hak dak letak tu, kalau boleh tolong DM seller bagi 2 nombor phone yang aktif. Tak? Jelas tak? Kalau dak pun Angah akan pin sekali lagi video cara pembelian tu. Pembelian macam biasa je, dalam note tu letak nombor 2 phone nombor yang aktif. Kita pun akan follow up. Kita takut terlepas pandang. Baik dah? Agak jelas. Angah pin sekali lagi tengok cara pembelian tu, note tu dan buat pembelian tu. Dan tak lupa juga yang mana nak join CB kita ni boleh buat pembelian sekarang. Kita ambil ni bawah. Ni Angah nak tunjuk cara pembelian dekat sikit Bila orang beli lagi, satu pembelian satu nama. Bila orang beli dalam ni mudah. Tu Angah kata syarat dia beli dalam online saja. Kalau orang biasa duk beli tu, mari beli kedai Angah. Boleh beli tak ada masalah, tapi tak berpeluang join CB. Sebab kita akan ambil dalam WB lagi nombor tracking untuk pemenang. Tak kita cabut dalam live lagi. Setiap pembeli awak mu Angah akan pering 2. Contoh dia dekat kat. Ni kita akan bubble balut bubble ni. Kita masuk dalam ni. Ni Angah tunjuk contoh pada tu kita buka, kita tutup dulu Kita tutup dulu. Okey. Ni kita cabut, kita buka, kita tepek terus sini lagi ni. Hak Angah pering 2 tadi, kita akan gulung. Ni. Nak cerita ni dekat sikit Kita gulung. Terbuka ni, dua dalam ni. Satu pembelian, satu nama. Nampak tak? Lepas tu barang siapa kawakmu tolong sipang WB ni. Nampak tak? Hanya soft pembelian dalam titi Angah sahaja. KS Biker Shop HQ ataupun bos kita satu. Okey, ni Angah tunjuk dalam titi dekat ni shop Angah, apa platform Angah. Kalau ada hok bawah app beg kuning tu boleh tekan situ. Kalau tak ada boleh pergi kat kedai Angah. Nampak lagi, nampak? Lepas pada tu kamu tekan je produk kopi moringa apa susu kami pakai. Okey, kamu tekan sini, tekan beli sekarang. Kita perasan tak tambah nota bawah. Nota. Ada apa? Tekan add nota ni. Mekat letak nombor phone 2. Sebab bila kita cabut dalam live kat gini, akan call salah satu nombor. Apa kita call dulu. Selalu salah satu dak akak kita kira pemenang juga. Hak dak tengok live pun kita kira pemenang. Tapi kita nak cabut adil lah untuk dalam live lah. Kita tak ambuh takut lagi orang kata kis penipuan apa ya. Sebab apa Angah suruh top add nombor 2? Sebab ia akan sapa ke kita lagi. Ni dapat perasan Angah tengok. Okey, bila mu add nota tadi tu, ia akan mu kena top paling kurang 2 nombor. Ni nampak. Ni Angah bela dah ni. 1 dan juga 2 ni kat anak panah. Jadi kat kita akan ada nombor 2 ni untuk kita call lagi. Jadi faham tak? Kalau tak faham boleh komen Hak betul CB kita dah jalan. Baik, buat pembelian tu. Jangan fikir lama, tunggu. Baik.